Dan Al-Quran yang datang kepada kita ni diragukan, dia kata, tentang kebenarannya. Kerana dia kata Quran lagi besar akan ada dan akan dibawa oleh Imam Mahdi yang ke-12, Imam Syiah dia. Jadi dia kata sementara tu pakai dulu hak mana ada. Jadi di situlah kita kata ini memang sahih dah, bukan Islam. Sebab apa? Sebab dia menolak Al-Quran itu sendiri yang ada pada masa sekarang. Kalau kita pergi ke Iran pun tak ada pun Quran lain pun hak ni lah. Dan dia tak boleh nak tunjuk pun hak lain. Duk tunggu Imam Mahdi mari. Dan di situlah kita melihat bagaimana golongan yang seperti ini, yang sesat seperti ini, kerja dia halal darah je lah. Halal darah. Dan ditakdirkan oleh Allah SWT, ianya berkembang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Tanpa sebarang dalil, Mufti Terengganu menuduh Syiah percaya kewujudan Al-Quran lain di sisi Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Maka dengan ini, saya menolak tuduhan palsu tersebut dan menyatakan ia adalah pembohongan besar. Tidak ada kepercayaan itu di kalangan Syiah Imamiyah Ja'fariyah. Ini adalah salah satu fitnah lama Ahlus Sunnah terhadap lebih 200 juta penganut Syiah Imamiyah di seluruh dunia. Al-Quran, Syiah dan Ahlus Sunnah adalah Al-Quran yang sama, tiada yang lain lagi, bebas dari sebarang penambahan atau pengurangan. Dalam kitab Masailus Sarawiyah karangan Syekh Mufid, ulama Syiah kurun ke-5 Hijrah, dalam muka surat 78, beliau menulis, la syakka annal ladzina bainad daftain minal qur'ani jami'uhu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu wa laysa fihi syai'un min kalamil bashar wa huwa jumhurun al-munazzal. Tidak syak lagi bahawa apa yang berada di antara dua kulit mushaf daripada Al-Quran seluruhnya adalah kalam Allah dan wahyu Allah yang diturunkan. Tidak ada sedikit pun di dalamnya daripada kata-kata manusia. Itulah keseluruhan wahyu yang diturunkan. Jadi demikianlah kepercayaan Syiah bahawa Al-Quran yang ada pada kita itulah kalam Allah. Tidak disebut pun ada Al-Quran lain di sisi Imam Mahdi. Jikalau Mufti sanggup membawa dalil atas tuduhannya bahawa Al-Quran ada versi yang lain daripada apa yang berada di antara dua kulit mushaf Al-Quran di sisi kita, sila kemukakan dalilnya. Saya bersedia menjawab dan membongkar kejahilan Mufti negeri Terengganu. Sekarang mari kita lihat kewujudan naskah-naskah Al-Quran versi yang berlainan dalam kepercayaan Ahlus Sunnah. Yang pertama, mushaf Al-Quran versi Aisyah dalam kitab Sahih Muslim karangan Imam Muslim bin Hajjaj Al-Nishaburi, jilid pertama, penerbit Darul Ihya, Al-Kutub Al-Arabiyah, cetakan pertama tahun 1991. Buka surat 437, diriwayatkan an Abi Yunus maula Aisyah annahu qala amaratni Aisyatu an aktuba laha mushafan. Diriwayatkan daripada Abu Yunus, katanya Aisyah pernah memerintahkan aku untuk menulis mushaf. Wa qalat iza balagta hadhil ayatah fa'adhinni hafizu ala salati was salati al-wusta falamma balagtuha azantuha. Lalu Aisyah berpesan, jikalau engkau menulis sehingga ayat ini, jagalah oleh kalian seluruh solat yang ada dan solat wusta. Maka maklumkanlah kepadaku. Ketika aku menulis sampai kepada ayat itu, aku lalu memberitahu kepadanya. Fa'amlat alayya hafizu ala salati was salati al-wusta was salati al-asri wa qumu lillahi qanitina. Qalat Aisyah sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seketika itu Aisyah menulis kepadaku, jagalah oleh kalian seluruh solat yang ada dan solat wusta dan solat asar. Berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Kata Aisyah, aku mendengarnya daripada Rasulullah. Jelas di sini, saudara-saudara sekalian, mushaf Aisyah tidak sama dengan Al-Quran pada kita hari ini, iaitu terdapat penambahan was-salatil asri dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Tidakkah ini Quran versi yang lain? Kemudian mari kita lihat versi
Ubay bin Ka'ab dalam kitab Mu'jam Al-Qira'at karangan Dr. Abdul Latif Al-Khatib, penerbit Dar Al-Sa'diddin, jilid ke-7 muka surat 250. Pengarangnya menulis, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama bagi orang beriman dari diri mereka sendiri, dan isteri-isteri baginda adalah ibu mereka. Pengarangnya menulis, fi mushafi Ubay bin Ka'b wa qira'ati Abdullah bin Mas'ud wa ibn Abbas wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum, yakni fid din. Dalam mushaf Ubay bin Ka'ab dan dalam bacaan Abdullah bin Mas'ud serta Ibnu Abbas, wa ummahatuhum, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka, dan bagi Nabi adalah bapa bagi mereka. Maksudnya bapa dalam urusan agama. Jelas di sini, Al-Quran yang ada pada tangan kita tiada ungkapan wa huwa abun lahum. Justru itu Ahlus Sunnah mempunyai kepercayaan ada mushaf yang berlainan dari Al-Quran kita hari ini. Sekarang mari kita lihat mushaf Ibnu Mas'ud. Selama ini kita mengetahui terdapat 114 surah dalam Al-Quran. Namun dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangan Jalaluddin As-Suyuti, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2008 muka surat 143. Pengarangnya menulis, wa fi mushaf Ibni Mas'ud mi'atun wa ithnata asyarata suratin li'annahu lam yaktubil mu'awwizatain. Di dalam mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surah kerana beliau tidak menulis mu'awwizatain, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq, tidak ditulis oleh pengarang kerana beliau menganggap kedua-dua surah ini bukan daripada Al-Quran. Wa fi mushafi Ubay 16 li'annahu kataba fi akhirih suratayil hafdi wal khul'i. Manakala di dalam mushaf Ubay bin Ka'ab terdapat 116 surah kerana beliau menulis surah Al-Hafd dan Al-Khul'. Tidakkah ini semua menunjukkan Ahlus-Sunnah ada Quran versi yang lain? Jadi cukuplah di sini dahulu jawapan saya. Sekali lagi saya ulang, jikalau mufti negeri Terengganu membawakan dalil atas dakwaannya tadi, maka saya bersedia menjawabnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maju terus bersatu hati. Tanah merdeka, bawa cahaya iman dan revolusi.